Saya memohon supaya semua daripada kalian mengeluarkan telefon kalian masing-masing dan merakam ucapan ini untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita. Mereka yang masih leka, mereka yang masih lalai, mereka yang belum menyadari hakikat panggilan jihad telah diseru. Adakah bila kita sebutkan bahawa kita bersedia, kita mampu untuk menjadi seperti rakyat yang berada di bumi Yaman, yang tika mana peluru-peluru US dan Britain jatuh ke atas kepala mereka. Mereka masih keluar berjuta-juta rakyat mereka menyatakan walaupun kami dibom setiap hari, kami akan meneruskan menyokong bumi Palestin. Dan adakah kita bersedia, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjadi seperti rakyat Syria, yang mana rakyat Syria 13 tahun hidup di dalam sekatan, tetapi bila mana mereka mendengar bahawa saudara-saudara mereka di bumi Palestin sedang dibedil dan dibom, mereka bangkit. Mereka menyebutkan Asy-Sya'ab yurid i'lanul jihad, iaitu rakyat mahukan supaya diiklankan jihad. Dan hari ini kita menunggu daripada dunia Islam munculnya Salahuddin Al-Ayyubi yang baru. Kita bertanya kepada pemimpin Islam yang berada di Pakistan, yang berada di Iran, yang berada di Yaman, yang berada di Syria, dan pastinya kita bertanya juga kepada kepimpinan negara kita, adakah kalian sanggup dan bersedia menjadi Salahuddin Al-Ayyubi di abad dan zaman ini? Kita mampu membuktikan bahawa insya-Allah rakyat Malaysia bersedia untuk berada di belakang kepimpinan kita saat jihad diiklankan insya-Allah. Saya nak kalian ingat satu angka yang kalian kena kongsikan kepada seluruh rakan-rakan kalian, kepada seluruh ahli keluarga kalian, kepada seluruh jiran tetangga dan rakan-rakan pejabat kalian. Kita akan kembalikan kegemilangannya di waktu kita. Kita akan pastikan sejarah tersebut berulang. Angka keramat 1187, iaitu tahun pembebasan Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kita bersedia untuk menjadi generasi pembebasan. Jihad, jihad, syahid, syahid. Jihad, jihad, syahid, syahid. Allahu Akbar.